Bila bercakap tentang pre-diabetes, dia adalah satu condition yang boleh menyebabkan seseorang itu at risk lah untuk mendapat kecil manis. So sebenarnya ini adalah stage yang sangat-sangat penting pada kesihatan seseorang itu, because dia mampu untuk mencegah diabetes itu as much as possible. Selamat menyambut World Diabetes Day. Ini bukan sebagai supaya semua orang dapat diabetes, tetapi ini untuk memberi kesedaran kepada kita bahawa diabetes adalah suatu penyakit yang perlu kita halang, kerana diabetes ini adalah salah satu penyakit yang mempunyai banyak komplikasi kepada seluruh badan kita jika diabetes itu tidak dikawal. Jika berlaku diabetes, dapatkan kawalan diabetes yang baik. Jangan jadi doktor sendiri, jangan pergi ambil rawatan tanpa nasihat profesional. Kurangkan berat badan, pemilihan makanan yang baik, sentiasa aktif 150 minit seminggu, aerobik and anaerobik exercise, berhenti merokok dan amalkan cara hidup sihat.